Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak tunjuk satu kasut yang dikhaskan keluarkan balik sempena MXD 2026. So kasut yang highlight ialah kasut MX 95. So ni yang version modern dia version. So ni dipanggil MX Vigo in the classic MX 95 punya colorway. Okay. So unik pasal MX 95 ni, so dia design detail dia lah. Design detail dia. So kasut ni MX 95 punya design asalnya inspired daripada dua komponen, dua tema. So tema satu ialah dia nak try buat exoskeleton. So instead of biasanya kasut dia cover dari kat dalam kan, luar dia nampak simple, so dia nak terbalikkan. Tapi terbalikkan dia nak tunjuk dia punya tulang, tapi inspired daripada kita punya tulang rusuk lah. So kiri kanan tu pasal ada macam line-line tu, so dia macam tulang rusuk dia, kiri kanan dia. Then belakang ada macam tengah ni, design ni Y ni, dia actually dibuat inspired daripada macam spine kita punya tulang belakang kita. Okay, then lagi satu ialah Grand Canyon punya layer tanah. Okay, yang Grand Canyon kat US punya layer tanah tu. So tu kenapa macam Nike MX 95 punya design asal dengan this one, dia ada macam tone. So dia dari atas dia macam light ke dark punya colorway. And fun fact pasal kasut ni juga, ni antara kasut yang pertama masa tahun 1995 yang gunakan tapak kasut ni warna hitam instead of yang traditional warna putih. So agak breakthrough design dengan detail masa 1995. So untuk this year dia keluarkan balik MX 85 dengan yang ni yang version baru dia, MX Vigo. Okay, so similar to MX 95 punya design detail dia, cuma bezanya dia lebih macam simple kan, dia tak over sangat. Dia punya atas ni logo swoosh warna hijau, classic logo tu, then instead of airbag warna hijau neon, dia bagi warna hitam. So dia lebih macam sleek punya style lah. Okay, di tepi dia, depan dia, tang dia dia, dan dalam dia yang tapak dia ada logo Nike of course. Tapak dia guna EVA punya tapak, so very soft and very flexible ni. So ni bagus sangat kasut untuk daily use lah punya kasut. Okay, so kalau korang berminat kasut macam ni, atau kita ada juga colorway lain juga, korang boleh datang ke kedai kita. So korang ingat yang kasut ni fokus pada daily use, comfort always wins. Okay.